Live. Subhanallah, subhanallah. Boleh, subhanallah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wa lahul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa atu i'tika fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini mulakan Fadilul Imam, Tuan Imam, Ustaz, Masjid Masjid, Tuan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Taala sekalian. Alhamdulillah bil alamin, kita puji bagi Allah Taala Rabbul Alamin dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu malam ini untuk sambung kuliah kita insya-Allah. Untuk itu semoga Allah berkati kita, Allah ampun dosa kita, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita dan nikmat kesihatan, selamat dari musibah bala petaka dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Termasuk itu sama-sama kita baca kita suatu Fatihah untuk kita hadiahkan khususan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi Rasul yang dahulu dan seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda dan kepada para tabi'in, tabi'in dan salafus soleh, wali-wali Allah, para syuhada alaihi ulama, tuan-tuan guru juga guru-guru kita dan kepada Rasul Al-Mahum Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, penyusun kitab An-Nasaihul Ibad, nasihat kepada para hamba dan juga seluruh guru-gurunya, murid-muridnya, ahli keluarga juga turunannya. Dan juga kepada Rasul Al-Mahum Ayahanda Ustaz yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Mahum Abdul Ghani bin Wan Kecil, juga seluruh di keluarga juga keturunannya. Juga kepada Rasul Al-Mahum Ayahanda Bonda serta mentua dan pak mentua kita semua yang hadir pada malam ini, juga seluruh di keluarga juga keturunan kita. Seluruh Islam muslimin muslimat mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya kira kita sambung ke surat 12 yang kelima. Kita telah baca pada yang bulan lalu, bulan 3 yang sama yang batuk teruk tu. Yang sapu minyak tapi kat tengkok ni. Ingat lagi bulan 3 balik umrah itu kan. Ini kita masuk bulan 4, kita sempat lagi lepas kita puasa. Maka untuk itu saya di sini Ustaz Azmi ingin mengucapkan bertuan-tuan selamat hari raya Aidilfitri, mohon ampun maaf zahir batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taufiq karim insyaallah. Sambung pada bahagian kelima insya-Allah. Keenam. Baik. Dua pencarian. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, maka selepas Ramadan ini maka kita masuk Syawal. Maka amalan ibadat Syawal itu iaitu amalan solat, amalan puasa sunat Syawal 6 hari. Apa-apa amalan ibadat sunat yang datang beriringan dengan yang wajib seperti solat sunat ba'diyah datang bersama solat fardu, seperti puasa sunat Syawal datang bersama puasa fardu Ramadan. Maka begitu pentingnya untuk kita jangan lepas peluang untuk kita tunaikan. Berarti kita solat sunat ba'diyah maghrib tadi, ba'diyah Isya nanti kemudian, maka dengan diabaikan di mana pentingnya fardu Isya tadi dan juga fardu maghrib ini, maka solat sunat ba'diyah itu datang beserta dengan solat yang wajib. Maka tuan-tuan jangan kita abaikan.
Kita duduk tanpa kita melakukan amalan tersebut. Juga begitulah kita puasa sunat Syawal. Maka kita kena ambil peluang kesempatan untuk kita puasa sunat Syawal, insya-Allah ada masa lagi. Hadirin sekalian, tajuk yang keenam ini iaitu dua pencarian daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, disebut sebagai gedung ilmu. Baik, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi. Insya-Allah. Pun nampak muka ustaz. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Artinya, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mencari ilmu, maka syurga akan berada dalam pencariannya. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka neraka akan berada dalam pencariannya. Subhanallah. Artinya tuan-tuan sekalian, Allah berfirman, ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allah mengangkat darjat orang yang beriman itu dan orang yang berilmu beberapa darjat. Maka iman itu dah diangkat darjatnya, tapi iman serta dengan ilmu. Ilmu kita kena mencarinya. Ilmu pada syariat, ilmu pada tasawuf, ilmu tasawuf itu pada tarikat, dan ilmu pada hakikat. Kena ada ilmu. Kerana apa? Baik, kita tengok je lagi. Barang siapa yang mencari ilmu, maka juga akan berada dalam pencariannya. Ilmu yang ke mana? Ilmu untuk kita menuju kepada Allah. Kan ilmu komputer, ilmu matematik, ilmu akaun itu semata-mata, tapi ilmu disebut di sini pertama ilmu fardu ain. Ilmu untuk kita kenal Allah. Kita kenal Allah ni, masuk kenal Allah tu pertama kita kenal atas sebab beramal kepada Allah itu ada 3 perkara. Kenal sebab beramal kepada Allah Ta'ala, sebab takut akan nerakanya, satu, dan sebab takut akan dosanya. Tapi kenal kepada Allah, nak beramal sebab nak dapat pahalanya, yang kedua, sebab nak masuk syurganya. Tapi yang ketiga ni, cari ilmu kenal kepada Allah bukan semata-mata sebab takut neraka atau nak sebab nak minta masuk syurga. Maka sebab itu beramal sebab nak masuk syurga. Sebab itu beramal sebab takut neraka, takut dapat dosa, dan sebab beramal sebab nak dapat pahala. Tapi yang ketiga ni, beramal sebab kerana cinta Allah Ta'ala. Ada rangkap tu. Kita beramal untuk dapat cinta Allah Ta'ala. Beramal kerana cinta. Sebab tu dia tidak datang sifat berat untuk nak beramal. Sebab dia buat untuk kerana kekasih orang cinta ni, dia sanggup jauh ke panas ke hujan ke berat letih kan, dia akan lakukan. Atau ulama mengatakan, dengan kamu mati, dan kamu berani mati, Habibah Alimah Al-Idrus rahmahu ta'ala, satu keturunan Ahlul Bait daripada Sayyidina Hasan yang terkenal di Indonesia, disebut, jangan kamu berani mati jika kamu belum benar-benar cinta kepada Allah. Subhanallah. Macam mana tuan-tuan? Dikenal kepada Allah ini, ilmu kenal kepada Allah ini, sampai kamu tak lupa kepada Allah. Itu tu. Maka barang siapa yang mencari ilmu, ilmu ni nur cahaya, syurga akan berada dalam pencarian. Sebab ilmu yang kita cari ni, ilmu untuk menuju kepada Allah, ilmu nak balik kepada Allah, ilmu akhirat, untuk kenal Allah. Maka beramal atas jalan syariat. Pertama, beramal atas jalan syariat bagi tujuan nak memperelokkan anggota yang zahir. Kata tubuh, anggota tangan atau kaki, anggota mata. Mulut kita jaga, mata jaga, telinga jaga, tangan kaki jaga. Itu beramal atas syariat, atas jalan syariat. Kerana kita tunduk sujud kepada Allah. Tujuannya untuk memperbaiki anggota yang zahir. Yang kedua, beramal atas jalan tarikat atau tasawuf. Apa tujuannya? Untuk nak memperelokkan, nak memperbaguskan yang
pada yang batin kita, hati kita, untuk tak bersifat tamak, tak bersifat sombong atau takbur atau ujub. Yang kedua, jadi amal atas syariat yang zahir nak perelokkan yang zahir anggota tubuh kita ni. Tanda kita taat, maka mana tak sujud pun, maka sujud itu membaguskan diri kita. Yang zahir nampak, kata dia tu benar beriman, apa buktinya? Dia sujud. Betul tuan-tuan? Yang kedua, beramal atas jalan tarikat ataupun tasawuf. Apa tujuannya? Nak membaguskan yang batin, yang tak nampak ni. Apa dia? Hati kita, supaya kita tidak takbur, sombong. Yang ketiga, beramal atas jalan hakikat. Kemuncak amal kita, beramal kita atas jalan hakikat. Hakikat itu untuk apa? Nak membaguskan apa? Nak membaguskan roh kita. Allah, kenal Allah, beramal untuk membaguskan roh kita. Kita nampak kepada Allah Ta'ala. Gerakmu itu bukan gerakmu untuk dirimu, gerak Allah untukmu. Betul-betul. Dia tak nampak atas diri dia. Jika tidak, dia akan terhijab akan dirinya sendiri. Tak nampak kepada Allah. Maka disebut kata ulama, Allah berkuasa, kata Syekh Imam Ibn Abdullah kita ikan dikatakan, Allah berkuasa untuk menghijabkan hambanya. Hajabaka, Allah berkuasa untuk menghijabkan hambanya atas suatu benda yang tak nampak, seperti bayang-bayang. Benda itu tak wujud. Sesungguhnya makhluk itu tidak wujud yang hakiki. Tapi kerana Allah hijabkan hati kita, dek kerana bola sebiji tak nampak waktu maghrib dah. Dek kerana kereta sebiji basuh kereta, azan pun tak mai semayang. Dek kerana kita cari harta benda, pergi kebun, pergi ke ladang, sampai ke kebun kita sibuk kerja, tak nampak kepada Allah. Maka Allah punya kuasa untuk menghijab hambanya. Berkuasa kepada kita kerana apa? Berkuasa kepada kita untuk menutup hati kita. Lepas tu tuan-tuan, kita kena minta kepada Allah tu taufik hidayah selalu. Ingat-ingat baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iman kita ni yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Ada masa kita semangat atau amal, ada masa kita musuh atau amal. Kita takut iman kita semakin berkurang, umur semakin hampir kepada Allah, tapi iman kita berkurang. Maka bila mana Allah Ta'ala maha kuasa untuk menghijab hambanya. Sebab apa Allah nak hijabkan hambanya ini? Supaya tak kenal kepadanya. Bila hambanya itu sudah hilang sifat dirinya sebagai sifat seorang hamba, yang mana kita ni telah hilang sifat kehambaan kepada Allah, kita mula rasa kita lah punya tuan diri akan semuanya daripada diri kita. Maka kita lupa kepada Allah. Maka bila kita lalai daripada Allah, maka Allah akan hijab hati kita. Maka tak nampak jalan akhirat, tak nampak syurga, tak nampak nak balik kepada Allah. Habis dia akan tunjuk ke jalan neraka. Sebab itu ilmu ini perlu dicari. Perlu ilmu seluas lautan yang tak bertepi. Apatah lagi ilmu untuk mencintai Allah. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu pada rasa, satu ni ilmu pada amal, yang kedua ilmu pada rasa. Maka kita kebanyakannya ilmu pada amal, tapi tak semua dapat ilmu pada rasa. Ilmu pada amal, solat kita 4 rakaat, 3 rakaat, kita boleh lakukan. Kita mengaji dah mereka dengan ustaz ni, ustaz ajak nak solat takbirnya, Allahu Akbar, begitu rukuknya diajar. Betul tak? Kita ambil uduknya macam Nabi uduknya sapu mukanya. Maka ilmu tu ilmu pada faham. Ilmu pada faham. Tapi yang kedua ni ilmu pada rasa. Ilmu pada rasa. Rasa apa? Akan rasa kenikmatan iman itu. Nak cerita tak tahu nak apa. Tapi ya Allah Tuhanku, ya Allah. Semakin dekat dengan Allah. Ilmu ini, hak ilmu pada rasa ini kurniaan daripada Allah atas amalmu tadi. Maka jika tak beramal, tak datanglah daripada anugerah Allah ini, ilmu pada rasa. Faham pada rasa. Nak cerita malaikat Allah Ta'ala kurnia kepada kita.
Maka kena minta kepada Allah, ya Allah, bila taufik hidayah kepada aku, ya Allah, bila aku petunjuk, ya Allah, bila aku ini kepahaman agama, supaya kita faham agama. Maka tuan-tuan jangan berhenti minta kepada Allah. Ya Allah, rezekikan aku untuk aku solat berjamaah di awal waktu, rezekikan aku untuk baca Quran, rezekikan aku untuk aku mencintaimu, ya Allah. Rasa manis lazat beramal kepadamu, khusyuk hatiku. Tuan-tuan, itu kurniaan daripada Allah. Ilmu pada rasa ini merupakan kurniaan daripada Allah Ta'ala kepada hambanya. Maka hambanya kena berusaha. Maka ilmu itu jalan menuju kepada syurga. Ilmu itu nur cahaya. Maka kita kena usaha. Satu, kita mengaji. Itu kita kena juga study, menerokai ilmu, dibaca kitab, baca buku, cari tokoh-tokoh, mengambil contoh tauladan daripada tauladan Nabi beribadat, tauladan para sahabat, tauladan para alim ulama, para wali, bagaimana mereka beramal. Contohilah para wali, walaupun tak dapat sepenuhnya, cukup sebahagian daripadanya. Berusahalah untuk memanjat, berusahalah untuk mencapai bulan di langit, berusahalah untuk capai bulan di langit, berusahalah untuk capai bulan di langit. Jika tak berjaya, usahlah bimbang. Kamu sedang berada di antara bintang-bintang. Dia dapat sampai ke bulan, tentu tak sampai. Tapi tak apalah, pokoknya dapat juga berada di kalangan bintang-bintang. Artinya tuan-tuan, beramallah seperti mana para nabi atau para ulama, para wali. Namun jika tak sampai tahap seperti amal mereka, cukuplah kita jadi dapat beramal sedikit seperti mereka pun jadilah. Tak tinggal solat sunat ba'diyah, dapat solat sunat subuh 2 rakaat, solat tahajud 2 rakaat, jadilah dapat kita baca Quran sehari 2 lain, dapat kita berzikir sehari subhanallah 1000, Allah Akbar 1000, la ilaha illallah 1000, selawat Nabi 1000. Jadilah nak beramal macam mereka sehari sampai 2000, 10,000, 30,000, tentu tak mampu. Macam Rabi Tuhan Dawiyah berzikir selawat Nabi sampai sehari 25,000, tentu tak mampu. Tapi tak dapat sebanyak itu, sehari 1000, sehari 1000. Alhamdulillah. Maka jika mana dia tak menuju kepada Allah, dia sibuk kepada dunianya, akan terjerumus kepada kemaksiatan. Bila mana Allah Ta'ala menghijabkan engkau, kata ulama, kamu tak nampak kepada akhirat tu, tak nampak, kamu nampak dunia yang singkat ini. Akhirnya kita beramal dengan amal maksiat, kemaksiatan kita. Maka kata ulama kita ikan disebut kecewa yang sangat-sangat kecewa. Kekecewaan yang paling hina sekali mati, tuan-tuan. Terutama kita lah yang ada umur yang ada ni. Mungkin muda tu mungkin tak terasa sangat lepas muda. Ni kita yang sudah ada umur ni. Saya ni besok pencing. Besok dah 2 hari lepas dah teriak seorang-seorang kat rumah. Abang teriak pasal apa ni? Abang nak pencin. Besok Tuan Imam, besok hari Selasa 22 hari bulan. Ustaz dia buat hari perseraan Ustaz. Kalau Tuan nak pergi, kena bawa dia. Saya punya teriak malam kemarin ni pasal abang teriak ni, abang nak pencin ni, ya Allah. Suka tak suka memang kena pencin lah. Begitulah kita, mati kita, maut akan datang. Suka tak suka, maut tetap datang juga. Hang bersedia hang kena balik kepada Allah. Ini besok 22 hari bulan di sekolah saya. Maksudnya saya pakai smart sikit lah, pakai tanjak apa, kerih apa kan. Hari persaraan saya bawa isteri sekali ikut saya. Hari 23 hari bulan tu hari Rabu, hari jadi saya. Tu kira tutuplah penamak lah. Ada yang buat jamu makan dekat hotel sikit, minum teh petang. Besok pencin, besok last. Subhanallahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, artinya kata ulama, tuan-tuan puati, ni kita umat yang ada ni, balik pada tadi. Allah Rabbi. Kalau kita tidak ada ilmu, kita nganga jahil, kita tak sedar. Tak ada kesedaran. Sebab itu ilmu itu nur cahaya, tak main mengaji duduk kat rumahnya, tak dapat apa. Bila main mengaji tu ada keberkatan. Kita belum sampai tahap kita ni, surau kita, masjid kita ni, seramai-ramainya. Kita kena usaha bagi kempen dari pendatang sebanyak-banyaknya. Masih lalai kepada kehidupan kita. Tak tampak. Baik, kata ulama Imam Ibn Athaillah Ta'ala, kecewa yang sangat-sangat kecewa yang paling hina sekali. Bila mana kamu punya masa yang kosong, tak disebut akan apa-apa pekerjaan,
Tak sibuk pekerjaan, kamu tak kerja dah, dah pencen dah. Tak sibuk kata apa banyak nak kena uruskan cucu ke, 3-4 orang ke, bini pun hak seorang tu je. Tak ada bini 2, 3, 4 nak kasi pergi rumah bini pertama, kedua, ketiga. Tak sibuk. Tak kamu nak bini pejabat, nak ronda tengok kawasan, tidak. Kecewa yang paling sangat hina iaitu kamu punya masa kosong, tak disebut akan apa-apa pekerjaan yang berat dan sedikit rintangan. Nak kata ada PKP, tak ada PKP lah. Nak kata ada kena uruskan apa-apa hal ke, halangan kita, ada polis roblok 24 jam, atau ada rimau terlepas dari sekok, bahaya nak keluar. Tidak ada. Kita punya masa panjang, tak ada rintangan. Boleh lagi tanam pokok doa. Ada pokok doa. Lawan tarik nak buat mana pokok doa ni? Ada masjid mana tak tahu. Tak tanam pokok doa. Dah tanam ke belum? Tanam dah. Betul. Satu tengok malam tu lepas buat live. Hari tu siang kan nak tanam pokok doa. Ustaz pun tahu, Ustaz tengok ampun tanam pokok doa. Pokok doa nama dia. Allah. Dah tanam kan? Tapi dia tak berdoa lah. Dia berzikir. Zikir. Kita yang berdoa dan berzikir, dia hanya berzikir kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan, kecewa yang sangat hina sekali bila kita ni punya masa yang kosong dan tak disibukkan apa-apa pekerjaan yang berat dan sedikit rintangan, tapi tak guna masa itu untuk dekat diri kepada Allah, tak beramal kepada Allah, ibadat kepada Allah. Sampai sehari zikir 1000 pun tak ada, selawat pun tak ada 1000, 2000, zikir subhanallah tak ada 1000, tak ada amalan Quran pun. Maka kata ulama, itu hina yang sangat-sangat hina, kecewa yang sangat hina. Sebab umurmu diberikan oleh Allah untukmu, untuk kita. Ada 2 sebab. Pertama, digunakan umur itu Allah beri untuk kita punya kesempatan untuk minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada umur yang dia ada ni. Allah bagi peluang bajet umur sekian-sekian orang, masing-masing umur, sebab kadarnya sesuai layaknya dengan dosa yang dia ada, untuk dia tebus dosa. Bukan nak pergi kita berkomboi ramai-ramai jalan sampai ke Thailand semua. Bukan guna untuk enjoy semata-mata. Di masjid lain. Bukan masjid ni tak ada komboi. Apa semua komboi pergi kubur. Komboi pergi melawat kubur, tak apa. Kubur kita siap belum? Siap dah. Dah belum rasmi lagi. Belum. Bila nak buat ceramah atas kubur? Dia janji nak buat pengurusi ceramah atas kubur kan? Betul juga. Ceramah malam-malam. Ceramah atas kubur. Kita pasang kamera, kita ambil lampu, kita buat kuliah kat atas kubur. Kan kita tengok situ. Allah dapat tempat yang bakal kita pergi nanti. Maka kena bagi tengoklah. InsyaAllah tu Haji nak. Tak buat makan-makan atas kubur pula. Kita pergi ceramah kat sana, makan kat sini. Maka kata ulama, yang pertama umur yang ada tu untuk kita guna untuk tebus dosa kita. Yang kedua tuan, tak nampak sorry. Yang kedua, untuk kita gunakan umur yang ada untuk mencari jalan ke syurga Allah. Faham tuan-tuan? Umur yang pertama digunakan untuk tebus dosa. Maka sebab itu saya pesan kat diri saya juga tuan-tuan dan tuan sekalian, setiap hari jangan tinggal solat sunat taubat setiap hari. Jangan tinggal. Tuan-tuan, jangan tinggal. Saya pesan sungguh-sungguh, jangan tinggal. Jangan tinggal solat sunat taubat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, jadi kalian. Dan maka ilmu itu jalan cahaya, jalan ke syurga Allah. Maka cari ilmu apa? Ilmu untuk dekat diri kepada Allah, ilmu untuk beramal dekat kepada Allah, untuk kenal Allah, insya-Allah. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, bila tak sibuk atas jalan ilmu, disebut jalan dunia, jalan kemaksiatan, maka neraka akan berada dalam pencariannya. Maka dia akan menjerumus ke jalan neraka. Maksiat itu dosa itu kegelapan, dan hati kita tertutup jalan untuk akhirat. Subhanallah. Bila kita tak bertaubat akan satu dosa, akan ditutup dengan dosa yang kedua, dosa yang ketiga. Orang mukmin itu bila melihat dosa itu seperti mana batu yang besar akan mengempak kepala, maka segera bertaubat. Maka bila mana kita tak bertaubat, Allah Ta'ala tutup hati kita. Kita tak nampak akhirat. Sampai kita tak peduli akan dosa kita yang lama. Kita tak sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Kita tidak menangis-nangis kepada Allah Ta'ala akan dosa kita. Kita berlalu biar begitu saja. Tuan-tuan, Allahumma shalli Muhammad. Sangat menakutkan, mencemaskan. Dan
Bila mana kita tak bertaubat akan dosa kita, akan bertapuk dosa yang kedua, dosa yang ketiga. Dosa yang pertama kita tak bertaubat, akan datang dosa yang kedua. Dosa atas dosa, dosa atas dosa, sehingga tepu kamu masuk seperti masuk ke dalam kilang kertas kerak. Kan? Orang yang bekerja di situ, dia boleh makan santai tepi kilang kertas kerak tu. Atau orang kerja kotak sampah dia punya MPT kotak sampah tu, dia tak rasa lali dah, dia rasa bau tu tak busuk bagi dia. Kita yang baru lalu ni, lori sampah tutup, bau busuk. Kita masuk ke kilang kertas kerak, kita bau pun tak lalu tutup. Orang yang kerja lama tu, relax saja, dia boleh makan kat situ. Tak rasa bimbang pun. Betul tak? Sebab dia tepu. Maka bila kita tidak, hati kita telah mati, dosa ini menyebabkan tak rasa berdosa. Bila buat dosa, tak rasa berdosa. Tak rasa untuk sehari. Berapa banyak kita istighfar satu hari? Ada tak 1000? Allah, sekarang Nabi sebut, sesungguhnya orang yang dalam keadaan sentiasa beristighfar kepada Allah, orang yang sentiasa dalam keadaan istighfar kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, tetapi dia walaupun dia mengulang dosa itu sebanyak 70 kali, tapi dia sentiasa dalam keadaan beristighfar. Maghrib istighfar, isya istighfar, subuh istighfar, makin nanti istighfar, duha istighfar, sentiasa dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Walaupun dia ulang dosa itu 70 kali, 70 maka kata Nabi Muhammad SAW, dia dianggap orang yang tidak berdosa. Allah, kamu berdoa minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu-jemu selama mana hambanya tidak jemu. Allah tidak jemu-jemu untuk maafkan dosanya sehingga hambanya jemu. Bagi kita pula jemu, biar Allah tak pernah jemu. Tunggu hambanya untuk minta ampun. Yang perkara yang mendatangkan kegembiraan Allah. Allah akan senyum ketawa bila hambanya datang minta ampun kepadanya. Maka mintalah kepada Allah, sama ada melalui jalan kita istighfar kepada Allah atau melalui jalan kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kelebihan pahalanya dikatakan, disebutkan hadis, dosa tak dapat memintas kepada kita. Maksudnya dosa tak dapat pintas kita, kenapa? Tak sempat lagi diampun oleh Allah akan kelebihan zikir tadi. Maka saya sendiri akan berusaha setiap hari bagi ada 100, paling kurang 100 setiap hari. Lebih tak apa, 200, 300, 400, tapi zikir ini saya usaha sungguh-sungguh untuk tidak tinggal setiap hari. Bagi satu talian hayat saya. Sebab kita ni hamba yang berdosa, maka cari jalan untuk backup. Demikian jika untuk kita nak jaga diri, setiap malam sebelum kita tidur, aku ni zikir belum lagi, istighfar belum lagi, syawat belum lagi. Begitu saya pesan. Di antaranya sebut la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Aku dah zikir belum? Subuh tadi 10, maghrib 10. Aku buat bagi cukup 100. Tuan-tuan, ambil kesempatan. Dan kita selalu disebut, seorang lelaki jumpa Nabi Muhammad SAW, ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah di kalangan orang-orang yang mujahid ini? Saya ceritakan masa Ramadan hari itu. Siapakah ya Rasul di kalangan orang-orang yang berjuang ini, yang syahid ini, mujahidin ini, siapa di kalangan mereka orang yang paling besar pahalanya? Nabi kata, di kalangan orang yang mujahid ini, yang besar pahalanya, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Betul. Ya Rasulullah, siapakah di kalangan orang-orang yang soleh ini yang paling besar pahalanya? Di kalangan orang soleh ini yang paling besar pahalanya, kata Nabi, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Begitu juga orang yang paling banyak semayang, orang yang di kalangan orang yang semayang, orang yang zakat, orang yang haji, kata Nabi, di antara mereka ini paling besar pahalanya orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Maka terhalang zikir kita sebab apa? Sebab dosa kita. Jalan dosa kita, kemaksiatan kita buat, Allah bisa tegal biasa, maksiat tak rasa maksiat, dosa tak rasa dosa, akhirnya dosa kita bertempik-tempik, bertepuk-tepuk banyak. Sampai kita rasa berat nak berzikir kepada Allah. Hakikatnya ditutup, dihijab oleh dosa-dosa kita. Subhanallah. Maka akhirnya jalan ke neraka lah itu jawabannya. Atas dosa tadi, kemaksiatan tadi. Dan kata Abu Bakar Siddiq kepada Umar Al-Khattab, wahai Abu Hafsah, sebab Sayyidina Umar anaknya bernama Sayyidatina Hafsah, dipanggil nama gelaran, wahai bapa Hafsah, sesungguhnya di kalangan para sahabat orang mukmin yang beramal kebaikan,
Mereka semua berebut-rebut untuk berzikir kepada Allah. Nabi jawab, bahkan sampai ajal Al-Qamafat. Artinya Abu Bakar Siddiq beritahu ke Umar Al-Khattab, di kalangan orang-orang Islam ini, mereka semua buat amal kebaikan. Yang pergi solatnya, yang pergi solat duhanya, gotong royongnya, pergi bantunya, kita tanam pokok doanya, contoh kan. Semua tu buat amal kebaikan. Yang bergotong royongnya, main sapu catnya, sapu bersihkan tandasnya, yang sedekahnya, yang cukruan, semua tu buat amal kebaikan. Dalam ramai-ramai tu kata Umar Al-Khattab, Abu Bakar Siddiq, yang semua buat amal kebaikan tu, di antara mereka dalam diam-diam mereka berlomba-lomba masing-masing nak berzikir subhanallah, 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 nak bagi dapat masing-masing lebih. Allah berlomba-lomba, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka berlomba-lomba di kalangan mereka yang buat amal kebaikan itu, mereka berlomba-lomba untuk berzikir, kata Nabi, bahkan sampai ajal mereka. Kenapa? Dalam diam-diam dia jadi imam, aku imam juga. Dia imam Isya, aku imam sub maghrib. Dia semayang main duduk sah dengan aku pun semayang juga dengan dia. Sama-sama duduk sah belakang depan kan, kakak main semayang maghrib, dia dengar kuliah, aku pun dengar kuliah juga. Bila diam-diam di kalangan orang mukmin ini, mereka semua diam-diam berlomba-lomba berzikir untuk dapat kelebihan daripada mereka yang lain. Masing-masing berebut-rebut nak dapat lebih. Allah kata Nabi, bahkan sampai ajal. Begitu sebab apa? Bila hati dibuka oleh Allah, nampak akhirat tu terang. Jika tidak, atas sebab kerana mereka tu hilang sifat kehambaan, Allah berkuasa untuk hijab hati kita. Dihijab hati kita sampai tak nampak akhirat. Akhirnya kita nampak dunia. Kita tak terasa nak solat sunat, kita boleh buat doa saja, azan asar pun, maghrib ke, zuhur ke, kita tak peduli. Duduk ke rumah habis masa, kita tak berzikir kepada Allah. Sedangkan Nabi sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala pada siang dan malam akan sedekahkan kepada hambanya dengan dipilih hambanya untuk diilhamkan kepada mereka untuk berzikir kepada Allah. Maka bila mana dia tak berzikir tu, dia tak nampak. Kita tak berzikir. Sebenarnya mereka tu Allah tak pilih, Allah tak sedekah pada mereka, Allah tak hadiah kepada mereka. Disebut Allah tak ilhamkan hatinya untuk bergerak, untuk berzikir. Maksud atas sebab dosanya, maka dihijab hatinya. Bila dengan demikian, maka sedikit zikirnya tak nampak. Sedangkan orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan zikran katsira, dengan sebutan yang sangat banyak. Sangat banyak. Kata ulama, sangat banyak tu bagaimana? Melebihi daripada 300 tu baru sangat banyak. 100 tak banyak. Antara duit raya 100 dengan 300 mana banyak? 300 yang banyak. 300 dengan 1000 mana banyak? 1000 yang banyak. Maka kita boleh faham sangat banyak tu bagaimana? Tentu lebih daripada itu. Dan kita bagaimana zikir kita sehari? Allah. Sebab tu zikir istighfar pun tak habis. Atas dosa lalai kita, astagfirullah, astagfirullah. Maka pastikan tuan-tuan, setiap hari zikir kita kena pasti melebihi daripada 100, 200, 300. Sebaik-baiknya letak target sehari 1000. Subhanallah wa bihamdi 1000. Alhamdulillah 1000. Allah Akbar 1000. Ataupun tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagi ada 1000 tuan-tuan. Dan selawat Nabi ada bagi ada 1000. Kemuncak selawat, kemuncak zikir, kata Imam Al-Ghazali Allah, kemuncak zikir yang terbesar sekali sebelum kita sedikit, kemuncak zikir itu ialah tilawatul Quran. Kemuncak zikir, amalan solat lepas kita mati, dia tak ada dah, dia tak ikut kita. Isteri kita lepas kita meninggal, dia tak ikut kita. Tuan-tuan, amalan yang akan teman kita sampai ke kubur, sampai kiamat di padang mahsyar, dia akan teman kita. Apakah amalannya? Tilawatul Quran, baca Al-Quran. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran, sebab dia akan temanmu sampai ke kuburmu, sampai ke mahsyarmu. Dia akan teman kita sampai dia bela kita masuk dalam syurga. Iqra'ul Quran innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kenyataan tersebut memberi erti bahawa
Barang siapa yang menuntut ilmu yang bermanfaat, bermanfaat itu lagu mana? Bermanfaat ini yang bawa diri kita ni dekat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang hampir kepada Allah, yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, yang menambah amal kita. Maka pada hakikatnya dia sedang mencari syurga Allah Rabbi. Namun kita beramal bukan sebab syurga itulah. Amal pertama sebab takut dosa ibadat kita, sebab takut api neraka. Amal kedua sebab kerana nak dapat pahala, sebab nak masuk syurga. Kemuncak amal kita mencapai kepada maksud tadi. Yang ketiga, beramal sebab kerana cinta Allah Ta'ala. Subhanallah. Hadirin sekalian, maka beramal ini juga merupakan kurniaan daripada Allah. Maka kena minta kepada Allah, Allah kurnia kepada kita untuk beramal dengan amalan kita. Untuk amalan kita ni atas kurniaan Allah juga, bukan sebab atas usaha kita. Kerana ilmu-mu, kerana disebut ulama, kita ikan katakan sesungguhnya kamu kenal Allah bukan sebab dengan ilmu-mu. Kat situ pula banyak nak pergi cari. Jika kita tak sampai maksud sebenar ilmu pula, kita kata kita pandai sebab ilmu kita. Kita boleh semayang banyak sebab ilmu kita. Kita kenal Allah sebab kita punya ilmu kita. Kita lupa kepada Allah. Sedangkan disebut kata ulama, sesungguhnya hatta sehingga kenalmu kepada Allah itu bukan sebab dengan ilmu. Kamu kenal Allah dengan sebab Allah jual. Kenal Allah dengan sebab Allah jual. Bukan sebab kerana kita. Dia macam tu. Kita nak ambil menafikan, nak bergantung kepada Allah. Maka ayat Quran kita baca dulu. Selalu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi la syadid. Maka saya ini sebelum ini saya duk faham, takat saya fahamlah cara jahil saya ni. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan tambah. Jika kamu kufur nikmat Allah, ingatlah azab Allah itu amat pedih. Tuan-tuan. Maka bersyukur atas nikmat Allah ini, iaitu bukan semata-mata kurniaan kepada rezekimu itu sahaja. Allah bagi duit, bersyukur, kita beri sedekah, kita belanja buat infak, bersyukur sebab kita dapat rezeki. Kita tak lupa, kita bersyukur, cara bersyukur kita pergi sedekah, kita bersyukur. Juga Allah kurnia kepada kamu beramal. Jika Allah kurnia kepada kamu beramal, amalanmu itu kurniaan Allah. Yang kamu lupa. Sebab itu kalam pertama lepas bagi salam solat ni, apa kalimah yang pertama nak sebut? Tuan-tuan, nak pergi cantik lagi, bukan salah, nak pergi elok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti balik ke depan, sebut pula Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam bukan macam kita bagi salam yang salah tu. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu tak kena. Bagi salam bagi betul. Tuan-tuan perhati. Sebut elok-elok. Bunyi kum baru pusing ke kanan. Saya ulangi sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Pusing balik ke depan. Letak semula. Baru sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah min saqatika wal. Kan? Baru kita ke depan. Yang kita buat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan macam tu. Satu persatu. Tertib. Oh betul. Jangan belajar Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Faham tak? Dan kalam pertama lepas bagi salam apa? Jangan sebut istighfar lagi. Sebut Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabiru takbira. Baru kita sambung. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal qayyum. Baru kita istighfar. Pertama apa? Syukur kepada Allah sebab Allah kurnia kepada kita untuk boleh solat tadi. Itu kurniaan Allah. Sebab daripada ilmu, kuasa, tenagamu, kurnia. Bila kamu bersyukur kepada Allah atas kurniaan amalmu itu, maka Allah akan tambah lagi pada amalmu. Jadi maksud syukur tadi bukan semata-mata syukur sebab harta benda waringgit, nikmat seperti itu. Termasuk syukur ni kembali balik kepada Allah. Allah yang kurnia kepadamu
untuk beramal. Sebab kamu yang punya tenaga kuasa, yang kamu tahu pandai, yang kamu boleh beramal, Allah kurnia kepadamu. So, ada orang yang tahu tapi Allah tak kurnia kepadanya amalan, tak beramal, dia tak beramal, maka itu tandanya hajabaka, Allah menghijabkan engkau daripada memandang kepadanya untuk tak beramal. Maka tanda hati itu mati, tanda hati itu hidup. Bagaimana? Tanda hati itu mati bila kamu tak beramal, kamu tak rasa rugi apa-apa, tak rasa sedih. Bila kamu buat dosa, kamu tak rasa bimbang dan takut untuk bertaubat, relax saja. Tanda hati itu hidup. Kamu sangat gemar, suka untuk nak beramal dan menanti untuk beramal. Jika kamu terlepas akan satu amal itu, kamu akan rasa sedihnya, ya Allah, sedihnya. Maka kamu akan bersegera untuk tunggu masa nak beramal, sebab kamu terlepas waktu tadi. Terlepas waktu zuhur berjemaah, kita tak rasa bimbang. Saya akan usaha untuk tidak sesekali untuk melepaskan diri saya untuk dibiarkan tanpa solat berjemaah. Kalau kita kata, baru aku tinggal solat jemaah baru sekali, aku tak nak tinggal sebelum ni duduk sembahyang jemaah pun hari ni aku tinggal. No, tuan-tuan, jangan sedemikian. Kita akan mula rasa tak bersalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, akhirnya kita tinggal solat berjemaah, kita tak rasa apa-apa, tak rasa rugi. Kata ulama, bala petaka itu yang besar itu menimpa umat bukan bermaksud seperti bala petaka banjir besar ataupun kemarau ataupun hujan lebat, kebakaran. Bukan itu semata-mata. Bagi ulama, bala petaka itu yang menimpa kepada umat iaitu hilangnya kemanisan kepada amal. Tak ada rasa kemanisan pada amalan, itu namanya bala. Tak solat jemaah, tak rasa apa, itu bala. Tak main sembahyang Isyak ke di jemaah, main seorang-seorang ke rumah, itu bala. Subhanallah. Bagaimana kita melihat akan perkara ini, kita rasa biasa saja, maka itu bala namanya. Allah hadirin sekalian, maka pastikan kita ini sungguh-sungguh minta kepada Allah, jangan putus asa. Maka hakikatnya dia sedang mencari syurga dan redha Allah Ta'ala. Namun jika sebaliknya, barang siapa yang mencari maksiat, maka pada hakikatnya dia sedang mencari neraka dan murka Allah. Subhanallah. Hadirin sekalian, sebab itu kita kena tengok diri kita ni dalam kedudukan kita di mana. Maka bersungguh-sungguh atas perkara dunia atau bersungguh-sungguh kepada perkara akhirat. Kata Allah dalam hadis kursi kita baca dulu dah, kita tutup buku lama dah. Kata Allah, wahai manusia, kamu itu dijadikan daripada tanah, akan kembali kepada tanah. Di hadis yang akhir sekali, hadis 38 kita, hadis kursi, dan dibangkit juga daripada tanah. Maka ucapkanlah selamat tinggal kepada dunia, kepada dunia, dan bersiap-siap dah untuk menghadapi akhirat, yakni menghadapi maut kita. Maka kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang Allah cintai, barang siapa yang Allah cintai, Allah akan tunjuk jalan-jalan amal ahli syurga, dan dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia sibuk dengan ibadat, maka Allah akan masukkan dia dalam syurga dengan redha dengan nama Allah. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala murkai, yang Allah Ta'ala benci dia, Allah marah dia, Allah tak suka dia, Allah sibuk dia dengan amalan dunia, dan dia tenggelam dalam dunia amalannya, dan dia lalai kepada amalan akhirat, dan dia jadi ahli dan dimasukkan dalam neraka dengan kemarahan daripada Allah. Allah. Maka kita ini dalam keadaan yang mana? Tanda kita itu disukai Allah atau tanda kita dibenci oleh Allah? Lihat kita ini, amal kita, apakah amalan kita, hari kita tu mendatar biasa, tak ada perubahan, biasa saja, tak ada gerah naik, tak ada bersungguh-sungguh. Lepas makan tu bersungguh-sungguh. Pada ibadat kita, solat tu boleh solat, tak ada penambahan apa-apa, relax saja. Habis Ramadan, habis santai. Kita tidak ada perubahan, bersungguh-sungguh. Kita lebih bersungguh-sungguh kepada dunia, tapi kita tak bersungguh pada akhirat. Apa buktinya? Tidak tambah pada amalmu, Quran pun tak bertambah, zikir tak bertambah. Subhanallah, kita akan tenggelam dalam kehidupan kita dengan benda. Maka Allah hijabkan hatimu kepada Allah, maka kamu akan lebih cinta kepada bendamu. Kamu jadi hamba kepada benda, hamba kepada dunia, hamba kepada harta benda, hamba kepada keluarga, anak bini. Maka dia tak sibuk dengan Allah Ta'ala.
Sebab tu kata ulama, kamu jangan berani mati jika kamu belum cinta kepada Allah. Subhanallah. Sedangkan Allah sangat mencintai kita. Allah layani dan santuni kita. Allah beri nikmat segala-galanya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Moga-moga tuan-tuan Allah bagi kita taufik hidayah. Maka bersungguh-sungguhlah kita. Baik kita akan balik kepada Allah ini bila-bila masa. Maka sedialah untuk beramal. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita insya-Allah. Astagfirullahaladzim wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tengah saya pemain, saya lupa nanti. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad fi al-awwalina wal akhirina wa sallim wa tabaraka wa ta'ala sanatana wa sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ni'ma wa ikafu ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultani. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma astur, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, sedikit pengumuman penting. Bulan depan ni, bulan 5, Ustaz dah pencen. Jadi Ustaz dah pencen. Maka bulan 5 nanti istimak di surau Ustaz Sungai Petai. Merupakan istimak yang pertama selepas saya bersara. Maka saya akan berusaha untuk nak bagi meramaikan jemaah hadir untuk istimak pengajian di surau Ustaz. Maka saya mohon tuan-tuan, Masjid Al-Faizin, saya tengah topong nak tunggu, nak tengok siapa yang mai tak mai lagi ni. Tuan-tuan, saya akan minta kat tu Imam, AJK, Estate Usaha, nama semua. Siapa mai saya tanda tik-tik. Siapa tak mai saya panggil. Tuan-tuan, mailah surau saya. Sungai Petai. Tahu Sungai Petai? Surau Ustaz Idris. Dan mai. Jadi istimak bulan depan, Rosman 4 bulan 5 peluk. Seperti mana Ustaz bersungguh-sungguh untuk datang kepada tuan-tuan, juga saya mohon tuan-tuan bersungguh-sungguh untuk datang surau Ustaz. Saya nak pegang maksiat lah. InsyaAllah tuan-tuan datang, tuan-tuan datang. So Ustaz, semuanya Ustaz rasa gembira buat tuan-tuan datang. Jadi Ustaz pernah pincin ni, Ustaz akan tulis lebih terus lagi pengajian Ustaz, dakwah Ustaz. Maka juga tuan-tuan sama-sama kita bergabung. Saya meramaikan, tuan-tuan datang juga ke surau Ustaz meramaikan. Datang 4 dan 5. Saya akan hantar poster ke Osman boleh share dengan grup. Minta semua log tarikh itu datang surau Ustaz. 4 dan 5 insya-Allah. Dah 3 kali insya-Allah tu. Allah minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Takbir. 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 Walillahil hamd.